itu Allah izinkan untuk Zahir ke tempat makam dia ni, dizahirkan dalam bentuk Sebahagian kandungan video ini mengandungi dapatan daripada kaedah ilmu kebatinan Islam Al-Haq di samping rujukan sejarah dan pengalaman di lapangan. Sekiranya anda tidak bersetuju atau kurang selesa dengan pendekatan ini, anda disarankan untuk tidak meneruskan tontonan. Bantu saya dengan tidak skip iklan. Sokongan anda membantu saya mengumpul dana untuk meneruskan misi eksplorasi. Terima kasih. Kalau saya beritahu anda, di sebuah kampung yang kelihatan tenang ini, terdapat satu busut yang sehingga hari ini masih menjadi tanda tanya penduduk setempat, adakah anda akan percaya? Hari ini, kami dari Studio NS Production sedang dalam perjalanan ke kampung Pulau Aceh, Rembau Negeri Sembilan. Lokasi yang mungkin nampak biasa bagi orang yang lalu di jalan ini, tetapi di sebalik ketenangannya tersimpan satu kisah yang belum benar-benar terungkai. Perjalanan kami melalui Jalan Pancang Cengkau sebelum menuju ke kawasan Kampung Pulau Mampat. Dari sini, kami semakin menghampiri lokasi yang ingin kami siasat hari ini. Di kiri dan kanan jalan kelihatan rumah-rumah kampung yang masih mengekalkan suasana tradisional. Kami melalui jambatan kecil dan sebuah masjid yang menjadi nadi kehidupan masyarakat di sini. Inilah antara keindahan kampung-kampung lama di Negeri Sembilan. Tenang, damai dan penuh dengan sejarah yang kadang-kadang hanya diketahui oleh penduduk tempatan. Kami kini memasuki kawasan Kampung Pulau Mampat. Dari sinilah perjalanan menjadi semakin menarik kerana destinasi kami bukan berada di jalan utama, sebaliknya perlu masuk ke jalan-jalan kecil di dalam kampung. Setiap selekoh yang kami lalui membuatkan rasa ingin tahu itu semakin kuat. Kami terus menyusuri jalan kampung yang sempit. Di kiri dan kanan hanya kelihatan rumah-rumah penduduk serta kebun-kebun yang sudah lama menghijau. Menurut maklumat yang kami terima, lokasi yang ingin kami tuju tidak begitu dikenali oleh orang luar. Malah, ada juga yang tidak pernah menyedari kewujudannya. Semakin ke hadapan, suasana menjadi semakin sunyi. Jalan juga semakin kecil, seolah-olah membawa kami kembali ke suasana kampung suatu ketika dahulu. Kadang-kadang, lokasi yang paling sunyi inilah yang menyimpan kisah paling besar. Kami akhirnya tiba di satu simpang kecil. Dari sinilah destinasi sebenar kami semakin hampir. Di sebalik kawasan yang dipenuhi pokok-pokok besar ini, terdapat sebuah surau lama yang menjadi perhatian kami. Dan akhirnya, surau lama itu mula kelihatan. Pada pandangan pertama, ia kelihatan sebuah surau kampung biasa. Inilah lokasi yang menjadi tujuan perjalanan kami hari ini. Di kawasan inilah terdapat sebuah busut besar yang telah lama menimbulkan pelbagai cerita dalam kalangan penduduk kampung. Ada yang menganggapnya sekadar busut biasa, ada pula yang percaya ia menyimpan sejarah yang sudah hampir dilupakan. Apakah sebenarnya sejarah di sebalik busut ini? Mengapa cerita mengenainya masih diperkatakan sehingga hari ini? Dan adakah masih terdapat petunjuk yang boleh membawa kita kepada jawapannya? Itulah yang akan kami cuba rungkaikan dalam episod kali ini. Jom
kita mulakan pencarian dan lihat sendiri apakah misteri sebenar yang tersembunyi di Surau Kampung Pulau Aceh, Rembau Negeri Sembilan. Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Pada episod kali ini, kami berada di Kampung Pulau Aceh, Rembau Negeri Sembilan untuk meninjau sebuah surau lama di mana bersebelahan surau ini terdapat sebuah busut besar yang sehingga hari ini masih menjadi misteri dalam kalangan penduduk setempat. Menurut cerita orang-orang lama, busut ini mempunyai pelbagai versi, kisah dan sejarah. Ada yang mengaitkannya dengan peristiwa lama, manakala ada juga yang menganggap ia menyimpan sesuatu yang belum terungkai. Adakah busut ini sebenarnya menyimpan sejarah awal Kampung Pulau Aceh? Jadi pada hari ini kami akan cuba menelusuri misteri busut ini melalui sumber batin, iaitu petunjuk daripada Allah, di samping melihat bukti-bukti yang masih ada di lokasi ini. Apa sahaja dapatan yang kami perolehi hanyalah sebagai petunjuk. Terpulang kepada anda untuk menilai, membuat kajian lanjut dan meneliti sendiri setiap dapatan yang kami kongsikan. Semoga usaha kecil ini dapat membuka ruang perbincangan dan menambah minat masyarakat terhadap sejarah serta warisan tempatan. Jom kita mulakan eksplorasi dan lihat sendiri apakah sebenarnya misteri di sebalik busut besar di Kampung Pulau Aceh ini. Saya ke kawasan ni kerana dicadang untuk ke kawasan surau lama ni, dan dikatakan sebelah surau lama ni ada satu busut yang misteri, yang tak tahu busut ni hanya sekadar tanah tinggi ataupun ada menyimpan misteri yang lain. Ini yang kita datanglah untuk hari ini lah. Bismillah. Assalamualaikum. Surau ni digunakan lagi tak? Dah tak guna dah. Dah terbuka je. Macam rumah ni. Buka. Buka. Okay, rasanya surau ni dah tak digunakan lah. Tapi ada juga macam dibersih-bersihkan, macam terjagalah juga. Tapi tengok dari luar macam tak terjaga kan. Banyak rumput-rumput lagi yang tinggi-tinggi kan, lalang ke apa. Jadi kita tengok dalam macam bersih macam bersih, macam terjaga. Ada lelaki baca Quran. Kata Puanita, ada seorang lelaki membaca Quran. Ini dapatan sumber batin, benda yang tak nampak. Ni Puanita nampak daripada mata batinnya ada seorang lelaki sedang membaca Al-Quran. Dia tengah baca lah. Dia tunduk baca. Tengah tunduk. Kiblatnya sana lah, tegak sana. Kira dia baca duduk menghadap kiblat lah. Kalau kita tengok pakai serban ke jubah. Pakai serban jubah putih. Jadi kita tak nak kacau beliau yang tengah mengaji. Katanya, kata Puanita, berpakaian serban dengan jubah warna putih lah. Dari segi kayunya ni, kayunya macam taklah lama sangat kan. Mungkin dalam
saya tak pastilah berapa ratus tahun. Tapi dikatakan surau ini terletak di tepi sungai. Sungai berada di depan, katanya dekat dengan jeti, kata penduduk tempatan. Jadi disebabkan hakisan ke apa, jadi surau itu dipindahkan ke kawasan baru ni. Jadi sebelumnya adanya Busut, surau ni dah ada dululah. Mungkin surau ni lingkungan dalam mungkin bawah 100 tahun tu, kita tak tahulah. Okey, bersebelahan dengan surau ni, tu ada Busut. Dan berdekatan dengan Busut ni ada pokok. Biasa pokok-pokok besar ni biasanya memang berada dekat dengan makam orang-orang yang ternama, orang-orang besar, kawasan setempat. Kebiasaannya macam itulah. Pokok adalah biasanya tanda-tandanya lah. Menurut penduduk tempatan, pokok ini mungkin dah beratus tahun, mungkin 200 tahun, mungkin 300 tahun. Maksudnya pokok ni dah lama. Sebelum adanya surau mungkin, dan sebelum adanya Busut ni. Pokok ni dah ada dah sebenarnya. Okay, kita tengok Busut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kat sini ada wire dia, wire elektrik. Bermaksudnya surau ni ada bekalan elektrik lah yang disambung. Terbuka. Cuba tengok. Tunjuk kamera. Bahagian Kat situ ada baca. Dekat bahagian ni apa, mimbar. Kawasan Kawasan yang menghadap kiblat ni. sebab kat situ ada Tingkapnya terbuka. ada susunan Al-Quran kat situ. Oh, dekat bahagian ni ada susunan Al-Quran. Kata Puan Nita, dekat bahagian tingkap tu, dekat mimbar masjid ni ada susunan Al-Quran. Yang tak nampak susunan Al-Quran yang nampak ke tak nampak? Nampak lah. Oh, ada. Maksudnya susunan Al-Quran tu ada kat situ. Ada kat situ. Dan Puan Nita nampak ada seorang lelaki tengah membaca Al-Quran kat situ. Yang tu tak nampak lah. Yang tu tak nampak. Okay. Ni halus metik ada lagi ke? Takut. Saya tak tahulah arus elektrik ni ada ke tak. Tak tahu lagi. Dan Busut ni dah berakar-akar dah. Akar dah terkeluar daripada pokok ni. Bermaksud pokok ni memang dah lama. Memang kita percaya dah beratusan tahun lah. Dah beratus tahun. Mungkin 100, mungkin 200 tahun. Memang pokok yang ini, pokok yang dah tua, pokok yang dah lama lah. Dan kebiasaannya yang dengar-dengar cerita lah dulu masa kita kanak-kanak kata orang Busut ni antara tanda-tanda tempat kawasan tu ada kaitan dengan laluan laluan bunian, rumah-rumah bunian ke apa. Tapi yang kita diri sekarang ni kat Busut ni ada kaitan dengan bunian tak? Ada. Bunian ada Bunian. Lebih pada bunian lah. Yang baca Quran tu pun bunian. Oh, yang baca Quran tu bunian jugalah. Bunian. Jadi dia datang dari Busut ni ke situ ke apa? Oh, bermaksud bunian tu datang daripada Busut ni lah. Dia Busut ni dia jadi laluan atau macam mana? Laluan. Ni rumah dia. Ni laluan ni terus rumah dia lah? Oh, laluan bunian ni. Okay. Kau tengok ni apa? Okay, Puan Nita jumpa Macam besi. Macam siling lah, macam siling. Macam tapi warna dia tembaga. Macam tapi kalau saya tengok ni macam 5 sen. Dia tulis 5 sen lah. 5 sen. Tak tahu duit. Tak tahu lagi duit tahun bila. Ni kita tak tahu. Tapi dia tulis 5 sen.
Tapi 5 sen dia nipis. Kalau 5 Aku sen tengok, aku ingatkan buahnya yang leper tu kan. Buahnya macam jumbo situ. Tapi asal nampak macam kecil sangat. Tu aku kuis, aku biarkan. Lepas tu aku cakap, macam tergerak nak tengok betul-betul. Boleh tengok macam besi. Dia macam shilling yang tapi yang dia nipis sangat. Saya tak tahu ni pemberian dia ke apa ke tak tahulah. Okey, dekat busuk ni jugalah kan, bersebelahannya tu ada satu makam misteri. Satu makam misteri bagi penduduk tempatan, tak diketahui lah makam siapa sebenarnya. Jadi mereka penduduk tempatan jemput saya untuk merungkai makam siapakah ini. Okey. Dan di sebelah busuk ni memang ada satu makam yang ditandakan oleh penduduk tempatan. Cuma tak diketahui makam siapa ini. Betul-betul berdekatan dengan pokok besar ni. Dan Puan pun tengah cari-cari macam ada jumpa lagi. Tapi peliknya dekat nisan ni ada diletakkan shilling-shilling. Ni shilling zaman-zaman lepas merdeka lah, ataupun shilling baru lah. Ada yang letak macam ni. Saya tak tahu apa tujuannya. Adakah perbuatan benda-benda khurafat ke, wallahualam, saya tak tahu. Tapi kat sini memang ada diletakkan shilling. Mungkin ada kepercayaan, setengah kepercayaan tu berkat ke kan, ataupun ada hajat ke, wallahualam, itu tak tahulah. Dan nisannya berbentuk hanya 4 segi saja. Diletakkan batu 4 segi dan dijadikan sebagai tanda. Dan mungkin kayu-kayu sekeliling ni pada makam ni hanya tanda yang baru saja. Tanda adanya makam. Tanda adanya makam dekat kawasan ni lah. Dan kata penduduk tempatan, busuk kat sebelah makam ni dulu ada tapi kecil. Tak besar macam sekarang ni. Sebelum surau ni dipindahkan ke kawasan baru ni, busuk ni dikatakan ada tapi rendah. Pokok ni ada. Dah ada dah pokok ni. Makam ni pun belum ada masa tu. Dia kata masa pemindahan surau ni daripada jeti ke tempat baru, makam ni belum ada. Bermakna surau ni lebih lama lah daripada makam ni, ataupun kubur ni. Jadi selepasnya ada kubur ini, barulah busuk ini dikatakan lebih tinggi daripada dulu. Kita tengok sekeliling kawasan ni memang satu kawasan yang dipagar, kerana mungkin kawasan ini adalah kawasan surau, tanah-tanah surau, dan termasuklah dengan kawasan busuk dan kawasan kubur ni lah, dengan pokok ni sekali. Kalau nak kampung ni, dia ada tanah perkuburan Islam juga, tapi dia bahagian belakang lah kan. Dia tak campur dengan kawasan ni. Dan kubur ni dipercayai hanya ada satu saja, tak ada kubur lain. Ini cerita daripada orang tempatan lah. Hanya ada satu kubur saja. Dia tak ada banyak. Itu yang menjadi misteri lah. Menurut cerita lisan penduduk tempatan, mereka kata salah satu versi yang mereka tahu, yang diceritakan secara turun-temurun, satu ketika dulu kampung ini ada seorang lelaki, orang Aceh yang kuat, yang gagah. Dia berjaya
menyelesaikan masalah kampung ni, mungkin dari segi ancaman ke kan, dari segi ancaman-ancaman luar kepada penduduk kampung kan, tapi orang Aceh itu datang membantu dan menyelesaikan masalah tersebut, dan masyarakat kampung memandang tinggilah, menghargai jasa beliau dalam membantu masalah kampung. Dan dipercaya orang Aceh itu juga seorang yang ada ilmu kebal lah. Itu yang diceritakan secara lisan dari turun-temurun oleh generasi pada hari inilah. Katanya orang-orang lama yang dah duduk kat kampung ni pun dah tak ada lah katanya. Tinggal generasi-generasi yang baru sajalah. Jadi ia menambah lagi misteri lah. Makam siapa ini? Adakah makam orang yang diceritakan itu? Ini yang akan kita rungkai lah. Bantu saya dengan tidak skip iklan. Sokongan anda membantu saya mengumpul dana untuk meneruskan misi eksplorasi. Terima kasih. Kita menelusuri kawasan makam ni, kawasan pokok, kawasan surau dan kawasan busut ni. Apa yang kita dapati memang benar, memang ini adalah satu makam seorang lelaki, seorang lelaki yang dipanggil satu ketika dulu dipanggil sebagai Aceh. Memang betul apa yang diceritakan oleh masyarakat tempatan daripada sumber lisan turun-temurun. Inilah makam seorang lelaki yang bernama Aceh. Aceh ni sebenarnya memang berasal daripada Aceh di Sumatera. Memang betul, kan? Dan beliau memiliki ilmu kebal lah, kan? Beliau memiliki ilmu kebal yang sangat tinggi sehingga sesiapa yang berniat untuk memasuki kampung ini bagi melakukan kejahatan atau mencederakan penduduk dikatakan tidak akan berjaya lah. Namun begitu cerita itu disampaikan secara turun-temurun, tetapi daripada sumber batin kami memang betul beliau ni adalah seorang yang ada ilmu, salah satunya ilmu kebal, dan mungkin kemahiran untuk bertarung atau melawan. Satu perkara yang menarik perhatian adalah pokok besar dekat sebelah makam ni. Menurut penduduk kampung memang usianya dah beratus tahun lah. Pokok ni dah beratus tahun. Yang pasti sejak 1980 memang dah ada dah pokok ni. Bermaksud pokok ni memang dah beratus tahun. Soalannya siapakah sebenarnya Aceh ni? Okey, siapakah nama sebenar Aceh ni? Nama sebenar Aceh ni adalah Zainuddin bin Muhammad. Itu adalah nama sebenar dia. Bila seseorang itu orang luar yang datang daripada kawasan kampung atau satu kampung ni kan, orang akan lebih mengenali seseorang itu dengan nama tempat asal dia. Misal kata kalau orang tu dari Aceh, dia akan hanya panggil orang tu Aceh. Jadi masyarakat ketika itu hanya mengenal nama Aceh ni hanyalah Aceh saja. Tetapi nama sebenar beliau adalah Zainuddin bin Muhammad. Beliau memang berasal daripada Aceh, Sumatera. Menurut petunjuk yang kami terima, beliau terlibat pada penghujung Perang Padri di Sumatera Barat, ataupun lebih khususnya di kawasan Minangkabau. Minangkabau. Selepas peperangan itu berakhir, beliau dikatakan berundur sehingga ke Sabah dan menetap di sana untuk sementara waktu.
Ketika beliau duduk di Sabah, beliau telah berkahwin dengan keturunan yang ada kaitan dengan kekerabatan Kesultanan Brunei yang bernama Dayangku Anisah binti Pangeran Amiruddin. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan dengan seorang anak lelaki yang bernama Ubaid bin Aceh. Ini adalah panggilan orang tempatan kepada anak ini. Tetapi nama sebenar anak ini adalah Ubaidullah bin Zainuddin. Zainuddin. Itulah nama sebenar anaknya. Selepas kira-kira 2 tahun anak itu dilahirkan, beliau kemudian dipercayai meninggalkan Sabah dan datang ke Negeri Sembilan untuk bertemu dengan Tuanku Tambusai. Selepas mereka terpisah ketika pengunduran dalam Perang Paderi. Di sini juga beliau dikatakan telah membantu penduduk kampung lah. Ketika itulah barulah nama beliau naik di kampung ini. Asal nama kampung ini adalah yang kita dapat adalah Kampung Pulau. Kampung Pulau. Tetapi disebabkan jasanya kepada kampung ini, perkataan Aceh tu disemadikan ataupun diabadikan sekali pada nama kampung ini. Itu yang dinamakan kampung ini Kampung Pulau Aceh. Satu lagi petunjuk yang kami terima ialah busut pada makam ini, yang berdekatan dengan makam ini, dikatakan bukan ditinggikan, dibuat orang, tetapi ditinggikan secara semula jadi sebagai satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Perkara ini adalah sebahagian daripada sumber batin lah, sumber batin. Jadi makam, mana-mana makam biasanya sebelum ni tak ada busut, tetapi bila ada satu makam yang dikebumikan di kawasan tersebut, tiba-tiba ada busut yang tinggi, rupa-rupanya itu adalah salah satu tanda di mana Allah mengangkat darjat kemuliaan seseorang itu akibat ataupun kesan daripada amalannya ataupun jasanya kepada penduduk setempat satu ketika dululah semasa hayatnya. Sebenarnya sebelum kita nak ke makam ini, kita ada dihubungi oleh waris daripada Ubaid ataupun Ubaidullah ni, Ubaidullah bin Zainuddin ini, yang di mana warisnya di Sabah itu mencari di mana makam seseorang yang dipanggil Aceh. Dan apabila kita buat eksplorasi pada hari ini, kita mendapati inilah kubur yang dicari oleh waris Ubaid itu yang dekat Sabah. Di sinilah rupanya makam Aceh itu. Seseorang yang dipanggil Aceh, inilah makam dia sebenarnya. Jadi eksplorasi kami ni sebenarnya menghubungkan kembali silaturahim antara waris sebenarnya. Waris yang terpisah, waris yang yang dah tak jumpa. Alhamdulillah dalam eksplorasi ini kita dapat temukan baliklah silaturahim waris-waris yang terpisah itulah. Ini adalah kali saya tak ingat berapa, saya ingat mungkin kali keempat atau lebih kita dapat temukan kubur-kubur bagi waris-waris yang mencari dia punya keturunan, mencari makam-makam keturunan yang dah tak jumpa. Alhamdulillah hari ini Allah mengizinkan kami untuk temukan makam Aceh ini. Dapatan ini adalah petunjuk daripada sumber batin yang kami gunakan sebagai panduan untuk penyelidikan lah. Terpulang pada anda untuk menilai, mengkaji dan membuat penelitian lanjut berdasarkan bukti sejarah, cerita lisan dan dapatan di lapangan. Jadi terpulang pada anda lah.
untuk menilai dapatan kami ini sama ada dapatan kami ini terkait tak dengan sejarah tempatan, sejarah di Sumatera, kan? Kita perlukan kajian lanjut lah, kan? Kalau ada bukti sejarah yang bertulis, alhamdulillah, kan? Tapi kebiasaannya cerita-cerita yang sebegini, kebiasaannya lah kita akan dapat melalui sumber lisan sajalah, sumber lisan dan cerita-cerita dari waris-waris yang mencari. 2 poin ini sajalah kebiasaannya, dan tak ada catatan bertulis tentang sesuatu tokoh itu, kan? Beliau, semacam saya sebutkan tadi, beliau ada jumpa dengan Tuanku Tembusai, kan? Kenapa si Aceh ni pergi jumpa Tuanku Tembusai, kan? Kerana dia adalah salah satu anak murid dan pengikut kepada Tuanku Tembusai. Dan Tuanku Tembusai adalah ketua ulama lah ketika itu, dalam perang Padri, ketua pemimpin dalam peperangan perang Padri satu ketika dululah. Dan apa yang kita dapat, Aceh ni meninggal, dipercayai lah, hasil dapatan kita, meninggal pada 1 Mac 1 Mac 1909. Dan kita dapat info anaknya itu, Ubaid ataupun Ubaidullah itu, lahir pada tahun 1903. Itu dapatan kita. Jadi daripada gabungan maklumat itu, ada kata orang tu saling berkait lah, kan? Kira ada matchnya, Ada kaitan. Ada kaitan. Dan kita dapat info itu dan kita gabungkan, memang ada kaitan lah, kan? Ceritanya tak lari lah. Itu yang kita dapat, kan? Dan di sini saya nak bagi tahulah, kalau ada waris yang berkaitan itu, kalau nak tahu kat mana lokasi makam ni, boleh hubungi saya lah untuk saya bagi location yang tepat di mana kedudukan makam inilah. Ada tambahan lain-lain? Tak ada. Tak ada, itulah. Jadi apa yang aku ceritakan ni kira betul lah. Kita tak ada tambahan lah. Baik. Jadi bila kita dah kenal nama dan kita dah kenal latar belakang beliau ni, kita sama-samalah kita hadiahkan Al-Fatihah. Semoga rohnya dicucui rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga rohnya dicucui rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Biasa kalau kita pergi nak makam, kita akan nampak rama-rama putih lah. Tunjuk. Rama-rama putih. Itu rama-rama putih ni yang kita percayalah, daripada sumber batin, dia ada kaitan dengan roh si mati lah, insya-Allah lah. Mungkin roh si mati itu Allah izinkan untuk zahir ke tempat makam dia ni, dizahirkan dalam bentuk ni bentuk kupu-kupu. Dan puan kita tadi dah macam ada kulit kayu jatuh lah dari atas. Dia tadi tak nak jatuh. Ada kulit kayu jatuh tepat kat bahu puan kita. Ada tanda apa-apa ke? Ada benda yang membaling ke? Dia kata dia suruh aku jangan tengok sana. Jangan tengok sana? Kenapa? Jangan tengok sana, maksudnya ada pokok lah? Ya, pokok tu dia tak rasa aku tengok sangat. Jangan tengok sangat lah. Kenapa sebelum ni kau tengok sangat?
Aku kan tak asyik tertoleh-toleh je. Ya, aku tak tengok. Okey. Okey, tadi disebabkan Ponita kena baling kan. Lepas tu disarankan jangan tengok dekat pokok ni. Jadi saya ada meter lah, di mana boleh mengesan gelombang-gelombang lah yang kita tak nampak kan. Ni rohnya ada sini. Itu ada tak? Memang dia ada. Memang ada situ. Jadi aku duduk situ. Dia nampak kita ada sampai 3 tadi. Dia kat sini. Dia bukan merah kuning kan? Dia sampai kuning tadi, sampai dekat 3 ni. Tanda ada aura. Tapi pada sumber batin Ponita, rohnya ada kat sinilah tadi. Roh. Semangat jiwa. Nak kata roh kan nanti kan ada ustaz petikaikan pula. Kan? Dia tak boleh sebut roh, kata jiwa. Okay, kita tengok kawasan ni. Rasa elektrik tak ada ni. Kosong Kosong rasanya. Sebab tak pakai kan? Dan kita tengok kawasan busuk ni, ada tak? Dekat pokok ni ada sikit tadi pokok ni. Ada lagi orangnya. Orangnya dah tak ada. Okey. Masa kita datang tadi, Ponita ada nampak ada seseorang tengah baca Al-Quran. Lepas kita ziarah makam semua, orang kita datang balik, tengok dah tak ada dah. Mungkin orang ni dah balik lah. Dah nak tengah hari kan. Berzikir pula tapi ramai. Oh, sekarang dia berzikir pula tapi ramai hari ni. Sekarang ni. Tadi seorang. Tadi seorang. Lepas tu sekarang saya ramai, macam ramai. Lebih daripada 5 orang. Oh, lebih daripada 5 orang. Itulah. Sokong misi eksplorasi sejarah kami. Imbas QR pada skrin atau layari jejakmisteri.com/sumbangan. Terima kasih atas sokongan anda. Alhamdulillah, selesai sudah eksplorasi kita pada kali ini. Terima kasih kepada anda yang setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat menambah sedikit ilmu, membuka ruang perbincangan dan memberi petunjuk baharu tentang sejarah serta misteri yang ada di sekeliling kita. Jika anda suka kandungan seperti ini, jangan lupa tekan butang like dan share video ini kepada rakan-rakan supaya lebih ramai kenal sejarah dan warisan yang semakin dilupakan. Kalau anda tahu mana-mana makam lama, lokasi bersejarah atau tempat misteri yang menarik untuk kami eksplorasi selepas ini, tinggalkan cadangan anda di ruangan komen. InsyaAllah kami akan cuba teliti pada masa akan datang. Dan kepada yang masih belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya anda tidak terlepas video-video terbaru. Tekan juga butang join untuk jadi ahli EMM secara bulanan. Jumpa lagi dalam episod eksplorasi misteri mistik yang akan datang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.